Ji. Assalamualaikum Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Abang Z ada tanya, Okey, apa dia? CDC voucher boleh pakai tak? Okey, CDC voucher kita punya kedai, kita punya outlet dekat ni Bukit Batok Block 374. No problem, CDC kita boleh pakai. Tapi di Jeng Nai, pasal ini is dalam shopping mall. So shopping mall is not allowed. Kenapa shopping mall not allowed pula Ji? Ini yang kita tak pastikan. Kita telah bermohon sebanyak 2 kali dan tidak diluluskan untuk dalam shopping mall. Tapi untuk shopping mall, mungkin supermarket saja. Okey, jadi kalau untuk bagi sesiapa yang nak pakai CDC voucher, dia boleh pakai dekat Pondok Abang Frozen Mart yang di 374 Bukit Batok. Yes, benar. Kalau dekat yang Junction 9 tak boleh pakai Yang senai tak boleh pakai tu. Jadi kat Junction 9 ni, tapi kalau orang ada Vidya voucher boleh Okey, pakai? boleh. Vidya voucher kedua tempat kita boleh pakai, boleh digunakan. Sama ada di Bukit Batok ataupun di Junction 9, no problem. Alright, cantik. Kita boleh accept. So kita accept cash, online payment juga aja. Yes, cash, net, semua kita boleh terima. Okey. Okey Ji, terima kasih Ji. Okey, sama.